Cabaran pertama. Wah, adakah itu limau nipis? Nampaknya nenek tidak sabar untuk mula memasak. Dia mula memotong lemon kepada kepingan yang kemas seperti ini. Kami letakkan dalam gelas besar. Gula kecilku. Wah, pelan-pelan nenek. Apa yang lemon ini buat pada awak? Tenang. Tidak mengapa. Tambahkan air berkarbonat. Bagus. Sekarang kita sedang dalam perjalanan. Sedikit ais dan pudina. Kerja yang bagus, nenek. Sekarang giliran chef. Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat limau sebenar. Sebenarnya, mengikut resipi khas saya. Puntikler, hiris nipis timun, putar irisan, heras rindu dalam gelas dengan ais. Wanginya menyenangkan. Kami tambah teh hijau ke dalam gelas, jenis kegemaran saya. Sekarang kita potong limau nipis. Kita perlu hiris dan tambah dalam air limau, serta satu irisan sebagai hiasan. Dan pudina segar. Sempurna. Wah, betapa hebatnya. Saya terleka dengan soda. Tunggu sekejap, ini idea yang baik. Tuangkan soda ke dalam gelas. Oh ya, beri adalah sempurna. Tambah gula, sedikit pemanis. Sekarang kita pukul semuanya. Tambah jisim yang terhasil ke dalam soda kita. Campurkan. Sirap beri. Lebih manis, lebih baik. Mari hias limau nipis. Itu sahaja. Kaya kang bao ting Jane. Lihatlah limau bir. Kay rosemary waste your over na. Atau adakah dia akan suka Mari neneknya? kita tambah resipi. Atau mungkin limun eksklusif chef. Saya mahu mengetahui secepat mungkin. Mari coba, Mary. Mula-mula, kamu coba limun chef. Apa? Nampaknya Mary tidak menghargai rasa limun itu langsung. Tidak disangka. Baiklah, kita teruskan. Limun nenek. Tidak buruk. Tadi hanya dibalas dan dibadul lihat saya sih. Adakah Mary benar-benar paling menyukainya? Baiklah, kita ada pemenang. Ya, dan ini adalah Jane. Tahniah atas kemenangan yang berhak. Saya tidak pandai melukis. Apa? Wow, berapa banyak produk? Dan apa yang kita akan masak? Ikan? Wow. Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Mari kita lihat. Nampaknya nenek memutuskan untuk tidak membuang masa. Dia terus mengambil sepotong ikan dan meletakkannya dalam kuali. Baiklah, mari kita coba ikut nenek. Oh, apa bau ini? Baiklah, nampaknya ini boleh diterima. Kita boleh bermain permainan kegemaran saya sekarang. Masa diutus berbalik berikan. Sedikit garam tiada lada. Oh, cantik, sangat cantik. Apa? Ya, nampaknya tiada siapa di sini tahu cara memasak ikan. Baiklah, tak mengapa. Sekarang saya akan tunjukkan semuanya. Pertama sekali, kita perlukan sedikit oren, beberapa rempah, dan sedikit minyak. Itu sahaja. Kami selut semua ikan dengan tepung ajaib dan menggorengnya. Oh, Sir Hamrau. Kita ngermidlah ini ya. Spura. Kita masukin semua ke dalam pegisar. Sedikit oren untuk rasa. Sagri ngamsi untuk Shalfrey sauce kita. Percayalah, Bagiannya kamu ada terasa 4. sangat lazat. Setelah itu, ikan kita telah digoreng dengan baik. Kita letakkan di atas pinggan. Sekarang kegemaran saya adalah menghidang. Inilah cara kami menghidang ikan di restoran saya. Limau dan sos istimewa kami. Itu sahaja. Akhirnya sedikit penghijauan. Sempurna. Gadis, adakah kamu bercadang untuk menyalakan api? Kamu perlu lebih berhati-hati, Jane. Lihat apa yang berlaku pada sekeping ikan kamu. Tetapi tiada masa langsung. Saya terpaksa menghidang ikan begini. Ibu skill yang berbeda. Celaukan dengan lembut. Menyala siarkan senang ikan nenek. Sempurna. Yafira, hidangan chef. Ya, hidangan sebegini akan dihargai di mana-mana restoran. Tetapi Mary menghargainya. Kita akan tahu. Nampaknya dia terus tidak menyukai hidangan Jane. Sekarang hidangan nenek. Sangat sedap. Tetapi tunggu. Kamu belum rasa ikan daripada chef lagi. Oh, nampaknya makanan restoran itu tidak sesuai dengan selera Mary langsung. Maaf, chef. Tetapi kali ini hati Mary ditawan oleh neneknya. Betapa manis. Sudah tiba masanya untuk pusingan ketiga. Mari kita lihat. Kek cawan, siapakah di antara peserta kita yang paling berpengalaman dalam membakar? Nenek, sudah tentu. Tahu banyak tentang membakar. Dia segera mula menyediakan adunan. Lihat kelajuan ini. Wow, hebat. Nenek telah menambah semua bahan yang diperlukan. Sudah tiba masa untuk mengisar. Pukul adunan dengan betul. Dan sudah tentu, kami tiada acuan kek cawan. Betapa cantiknya mereka. Dengan hati-hati tuangkan adunan ke dalam acuan. Oh, it's pure Dion. Gemawi kek cawan saudara Evan. Hebat.
Kerja yang bagus, Nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Bagaimana dengan tukang masaknya? Nampaknya beliau hampir siap. Sekarang dia masukkan beri. Wow. Gaul beri bersama dengan Cantiknya. Apa yang seterusnya, Chef? Masa untuk dapatkan acuan. Sebidang udah merah yang cantik ke dalam acuan cupcake besar dan masukkan ke dalam ketuhar. Sempurna. Wow, hebatnya. Apa yang saya ada di sini? Bersawar ba namang lido. Satu idea. Saya baru-baru ini melihat satu life hack. Ini dia. Itu sungguh cemerlang. Bolehkah saya membuat kicauan semudah itu? Kau ya jadi banget menarik. Baiklah, selesai. Mari kita pergi. Sekarang mari kita lihat bagaimana helah ini akan berfungsi. Tambah serbuk koko dan sedikit sirap coklat ke dalam susu. Hebat. Sekarang kita pukul. Jisim yang terhasil dicurahkan ke dalam gelas. Tuhar, akhirnya akan berfungsi untuk resipi ini. Terus pure yang lain. Tuhar gelombang mikro. Baiklah, kita letakkan gelas dalam ketuhar gelombang mikro. Sekarang kita hanya perlu tunggu. Oh, dan kicauan nenek nampaknya sudah siap. Kulit yang sangat menyelerakan dan bau itu. Letakkan kicauan di atas pinggan. Sedikit gula serbuk di atas. Dan saya rasa kicauan chef juga sudah siap. Kami dapatkan ini. Selesai keluar dari ketuhar. Tentu maya kami tampar hidangan berjenama dari chef. Oh, banyaknya krim putar. Apa yang lebih baik daripada gabungan buah beri dan krim putar? Sekarang, masa untuk kicauan Jane. Oh, ia begitu sedap. Dan baunya. Dia pasti akan menghargainya. Saya akan bersyukur silakan membuat si comments video. Kita sigang Di mana saya patut mula? Baiklah, cupcake dan mug. Pelit, tetapi mari coba. Biasa sahaja. Baiklah, apalagi yang ada, mari coba yang ini. Tidak buruk, tetapi saya tidak teruja. TV. Betapa besar ni kicauan. Ada Firdaus main doanya. Betapa sedapnya. Ya, ni senangnya. Cupcake terbaik ternyata menjadi yang terbaik. Tiada pengkritik boleh menolaknya. Ada banyak produk di sini. Apa yang kita masak kali ini? Sup? Wah, apakah sup kegemaran Anda? Tulis di ruangan komen dan mungkin dalam video seterusnya, pahlawan kita akan memasak hidangan kegemaran Anda. Nampaknya chef telah serius berkecimpung dalam memasak sup. Lihat, berapa banyak bahan berbeza yang dia ada. Baiklah, tiada sup boleh dibuat tanpa air. Bukan? Sekarang sedikit krim dan mentega. Itu sahaja. Tambah sedikit rempah. Wah, tenang Tuan Chef. Nampaknya bahan-bahan untuk sup ini tidak akan habis. Sekarang ada udang juga. Tampaknya Jane terlalu seronok. Mari kita lihat dia. Hei, sudah tiba masanya untuk kamu serius tentang memasak. Nenek sudah memotong semua sayur-sayuran yang diperlukan. Nampaknya sup cendawan sedang menunggu kita. Pasti nenek yang mengutip cendawan ini sendiri. Hebat betul. Tambah krim dan kacau. Hebat. Battle Rayfani siut nanek. Mau ayaw irawing iwerpriwar. Hudo Bakers may kavalay sakin ini. Uhurgin ini? Bukan itu. Tetapi bukan itu. Oh, adakah ini yang Anda perlukan? Keju. Kita masukkannya di situ. Ya, sekarang kita dalam perjalanan. Sempurna. Mari kita campurkan. Tidaklah susah sangat untuk memasak sup. Sekarang kita masukkan sedikit lobak merah. Hebat. Wah, alangkah hebatnya benda ini. Berdialah begitu kacau. Saya dasih pernah sup ni memang sempurna. Oh ya, resipi eksklusif saya. Apa pendapat nenek? Sudah sampai. Sentuhan terakhir tinggal. Bola. Tabun siapa yang akan memenangi hati, Mary? Tabun Jane ternyata sangat baik. Dan sup cendawan nenek kelihatan sangat hebat. Tetapi sup koki yang enak tidak kurang hebatnya. Terserah kamu, Mary. Mari kita mulakan dengan yang ini. Baunya pelik. Bukankah ni cendawan? Sir Fatau cendawan. Yung gatonya. Ratu Zanari. Sio, Buenito. Sirang sup yang kering. Yususiodi sangat biasa pa. Marilah kita coba. Wow, ini adalah sup terbaik yang saya pernah rasa. Ya,
Ini adalah pemenangnya. Wow, Jane, tahniah. Tulis nama. Kerana semua orang ada banyak makanan sedap, saya cuma ada satu batang Twix. Harap-harap sekurang-kurangnya ia sedap. Hei, perhatikan tempat buang sampah itu. Dan apa yang awak akan buat? Jangan merungut macam gadis. Saya rasa saya boleh potong gula-gula ini kepada beberapa bahagian. Gergaji ini akan membantu saya. Jauhkan diri dariku. Ambil mereka. Ayah, jangan sentuh kami. Saya tidak berniat mati. Ini untuk coklat bar saya. Ini tidak kaitan dengan awak. Awak masih buat kami takut. Takut? Dia cuma Twix dan setiap serbuk kira. Sebenarnya cepat sedap. Sekarang aku dah lama sudah makan Twix. Sebenarnya lagi sungguh sihat. Sekarang giliran saya untuk makan coklat, tetapi saya perlu membuang pembalut gula-gula dulu. Sekarang saya boleh makan coklat bar. Wah, itu selera yang besar. Adakah Twix benar-benar begitu lazat? Sudah tentu. Adakah kamu tahu coklat serasi dengan apa? Susu. Baiklah. Dog, ada semua orang sering lempar benda ke arah saya. Kamu tidak tahu betapa sedapnya ini. Susu coklat dan bar coklat. Begitu banyak coklat. Apa yang kamu lihat? Apa tu nak makan? Terdapat idea yang hebat. Makan coklat bar adalah membosankan. Lebih dari bermain besar dari coklat-coklat itu. Nutella tayo sekali untuk membina dengan Aduh, apa yang awak buat? Wah, John, awak memang seorang pembina sejati. Sebab saya budak lelaki. Gary's bow birdie ang dino ito, Rory. Aha! kenapa menara bergoyang? Maaf, John! Coklat memang lazat. Tidak memempa. Tapi keledar saya telah menyelamatkan saya. Berapa banyak krepek ada di sana? Banyak. Atau tidak? Anda mempunyai banyak krepek, tetapi saya hanya mempunyai satu krepek kecil sahaja. Jag suspecterar ka si Mibi som stamstjod. Ikli rin sangat menyeluruhkan. Saya rasa ia sangat-sangat sedap. Dan terjadi. John, kau gilian tu idea dan saya betul-betul lapar. Siapa yang masak krepek macam ini, saya tak akan dapat buka. Saya memerlukan sedikit bantuan tambahan. Nah, siap. Sekarang saya akan tunjukkan cara makan krepek. Ali op. Rasanya sedap sikit, tapi Alam saya kalau kayo sudah ingin si Mia na sedikit. aduh, cukup sudah. Here are the stars, the right thing. Kikir na ba yang saya boleh buat? Crepe ini terlalu lazat. Baiklah. Baiklah, tapi keledar saya akan selamatkan saya. Aduh, apa yang Terasa terserang. Ay stage na sa garnin to the main train. Pwede kita musnahkan isa na crepe kentang ini dengan kereta.
Betapa lazatnya. Tapi itu sangat menyakitkan. Oh. Ya, Emma. Nasib awak tak baik dengan gula-gula. Terima kasih banyak, Encik Obvious. Saya tak perlukan awak untuk beritahu saya itu. Tetapi semua ini bukan sia-sia. Saya boleh membuat gula-gula sekecil mana pun tumbuh di depan mata anda menggunakan teknologi moden. Sebagai itu dengan sebuah iPhone, wah, saya tak sangka itu mungkin. Sudah tentu boleh. Dan ia sangat sedap. John, Yergil Entau. Nak makan semua gula-gula ni sekaligus. Ya, kami sudah bersedia. Tapi saya rasa anda belum. Hey, jangan tak kasih pada kulabulan di atas meja. Janganlah sekretariat dengan Skittles kemci. Dia kepunyaan saya yang harus berikuat nak. Oh, tidak. Sabay saya dah dapat putus kawan from Manila Labor Royale. Ay, nasa si Mabes Sarah issue na dengan lottery. Hani gula-gula ba natin ikaw menjadi important? Sedap dan kemudian saya akan makan semuanya. Try na sa actual lottery yun. Wala rin niyagat sa Birdie with Pine Squad juga. Gula-gula yang besar. Dan ia mempunyai lebih banyak Saya gula-gula di tersekat. dalamnya. Tapi ini yang saya inginkan juga. Boleh kamu tolong? John, boleh saya dapatkan gula-gula juga? Boleh. Bagi saya yang melekit. Hari orang baik. Saya kami kongsi dengan semua orang. Dan sekali lagi, saya swing pernah si JP di sini. Saya hanya dapat satu mata gula-gula. John, bayang sama dokter mungkin hanya satu mata, tetapi ia masih sedap. Saya rasa Emma memberi saya idea untuk satu gurauan. Baiklah. Lihat apa yang saya buat. Itu sangat menakutkan. Sekarang Jauhkan saya dari tiada saya. mata. Apa? Ia semakin besar. Baik. Tolong? Oh, hebat. Kerana kamu, Emma, sekarang orang lain sedang di... Beda bermenerjustil semano dan beda berlezatnya bijirin ini. Dari mana datangnya mata dia? Daripada Ayo, bro! selebrasi yang terlalu kecil gula-gula getah yang sedap benar-benar saya perlukan. Ya. Saya tired. Saya juga tidak lagi mesergami yang lazat. Hebat. John, apa yang awak tunggu? Mata ini memang sedap. Can you for a neighbor with their voice direct sound? Nenek saya juga, kita kawan, perempuan. Saya bukan... Jago bega dong. Ini dah ni seberidap dan menimpa kau syam. Ya. Apa yang sedang berlaku? Apa saya boleh nampak dengan jelas sekarang? John, bola mata manusia. Saya mahu donat dengan icing. Bukan soalan. Nenek akan masak semuanya untuk kamu. Senang. Wow, Nenek. Bila sempat Nenek Ulido? Pengalaman datang kepada mereka yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Saya ada acuan khas untuk memotong dari doh. Dan untuk menggoreng, saya akan gunakan lebih minyak supaya donat akan keluar berair di dalam dan rangup di luar. Saya tertanya-tanya jika saya boleh melakukan perkara yang sama. Apa yang rumit di sini anda ambil acuan dan potong adunan. Itu sahaja.
Kemudian Anda perlu mengambil minyak. Betul? Dan ingat bahawa saya perlu tuang lebih. Dan kerana saya sudah tuang banyak, kita perlu nyalakan api. Itu akan buat donat yang hebat. Mari kita pergi. Oh, apa yang sedang berlaku? Berhenti. Aduh, dapur bukan tempat untuk kanak-kanak. Saya hampir 12 tahun dan saya boleh tahan asapnya. Nah, ambil ini. Begitulah. Oh, saya kena matikan? Saya rasa tak apa. Tapi apa jadi pada donat saya? Ini tak Kita bagus. terpaksa buang mereka ke dalam tong sampah. Oh, Jane. Kamu menakutkan nenek. Apa yang rumit di sini? Saya tidak faham. Sediakan semuanya. Donat memang sedap, Robbie. Dan sebagai isian, saya akan tambah sos strawberry. Dan sekarang kita perlu celup donat ke dalam icing. Saya sudah sediakan sebelumnya. Dan sekarang sentuhan akhir. Yang menjadi baik. Nesya suka mendapat giftboxnya cantik itu, tetapi siapa kata nenek tidak akan berjaya? Saya tahu rahsia adunan yang baik. Gula, serbo. Hebat! Apa yang patut saya lakukan? Dan tidak ada produk lain lagi kecuali keju ini. Nampaknya saya ada idea yang bernas. Keju ini juga berserat seperti dough. Jadi saya akan buat donat keju daripada ini. Baiklah, saya akan tambah sedikit serbuk krepek. Dapatkan krepek. Apa yang sedang berlaku? Gempa Tidak, bumi? itu cucu perempuan awak yang buat hal. Tenanglah, saya tak buat hal. Saya sedang masak untuk bayi Gloria, jadi saya boleh gulingkan donat di dalamnya sekarang. Dia keluar dengan bagus, tetapi ada sesuatu yang kurang. Saya tahu. Untuk membuat donat lebih sedap, Anda perlu menggorengnya dengan baik. Dan ia lebih baik di situ di atas dapur tanpa kuali, kerana ia lebih menyeronokkan dengan cara itu. Jane, sejauh mana kamu boleh memanjakan diri? Jadi, hidangan mana yang akan memenangi pusingan pertama? Mungkin donat buatan sendiri dari nenek, atau donat dan icing dari tukang masak, atau mungkin dulang keju dari kakak Jane? Mata saya liar. Donat merah jambu yang cantik dan sangat lazat. Mereka ada isi strawberry kegemaran saya. Mereka kelihatan biasa. Oh. Ya, dan rasanya juga biasa. Saya tidak terkesan. Wow, betapa menariknya donat ini. Kita perlu mencobanya. Keju ini, ia meregang dan cair di dalam mulut. Sangat baik. Tetapi yang mana satu harus saya pilih? Baiklah. Mari kita pikirkan. Donat strawberry telah menang. Sawit. Dan sekarang saya mahu makan salad. Siapa yang mau salad? Ini salad Caesar, salad yang paling terkenal. Saya boleh buat begitu. Sekarang saya akan potong semuanya menjadi kepingan kecil. Wahai gadis muda, berhenti bertindak demikian. Di dapur, Anda perlu berhati-hati, terutamanya dengan pisau di tangan Anda. Sayur-sayuran perlu dipotong dengan teliti dan disusun dengan cantik. Dan ayam yang sedap. Kita perlu tambahkannya ke dalam sayur-sayuran. Saya tidak akan cakap begitu. Sekarang saya akan tunjukkan Anda apa itu hidangan sendiri yang cantik. Dan untuk ini, saya akan masukkan sekumpulan hijau ke dalam pengisar. Sekarang saya akan tambah sedikit air dan mari kita campurkan. Bubur hijau? Ini bukan bubur, Jane. Ini masakan tinggi. Campuran yang terhasil perlu disejukkan dengan cepat untuk menjadi jeli dan letakkan di atas pinggan. Mari kita lakukan. Wah, turmeric. Ya, Puan. Tetapi sekarang kamu boleh tambah sayur-sayuran ke dalam hidangan dan potong filet dada. Tetapi itu bukan semuanya. Sebotol kecil minyak. Lagipun keindahan terletak pada perincian. Oh, siapa yang merosakkan hidangan saya? Kamu tak boleh merosakkan hidangan dengan keju, kan, Ya, Jane? nenek. Tapi bagaimana dengan saya? Saya tiada masa nak masak itu. Zang, awak main-main Ia seperti gunung makanan. Oh, betapa ngerinya. Ia seperti gunung sisa makanan. Hidangan seperti ini pasti tidak akan menang. Tepat sekali. Kita perlu cipta sesuatu. Saya akan buatkan salad untuk kamu, Gloria. Dan kamu tidak perlu potong apa-apa. Cukup patahkannya kepada kepingan kecil. Tambah mata jeli dan marshmallow. Saya nak tambah lagi marshmallow. Itu sahaja. Oh, begitu cantik dan lazat hidangan yang dihasilkan oleh peserta kita. Tetapi adakah Gloria akan menyukainya? Kita akan ketahui sekarang. Dan saya akan mulakan dengan, benda jeli hijau ini. Maksud saya akan mencubanya. Alamak, serabutnya. Tidak, saya memberi salad ini tidak suka. Dan salad ini nampak agak biasa. Salad sederhana, rasa sederhana.
Tiada yang istimewa. Mari kita teruskan. Wow, hebatnya. Ini adalah salad jelly getah marmalade. Sedapnya. Saya betul-betul suka. Saya pilih yang ini sebagai pemenang. Ya, saya suka. Hooray, saya tahu ia. Beri saya high five. Gloria, ayo! Saya mau makan telur goreng. Ya, tak kuakin sewet spray. Nenek pun boleh mengendalikannya. Bahkan adik perempuan kamu pun boleh buat. Nenek, bagi saya satu juga. Nampaknya tidak mengalir. Kenapa sedikit sangat minyak keluar? Saya akan goncang botol ini. Tidak, saya rasa saya memecahkannya. Oh, Jane. Baiklah. Nenek boleh mula memasak sekarang. Saya akan pecahkan 2 biji telur begini. Dan saya akan masuk. Baik. Oh, bagaimana? Aduh, saya begitu ceroboh. Tiada siapa masak telur begini lagi. Itulah yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan panaskan krim. Saya akan tambah zest oren dan 1 ramuan rahasia kepada mereka. Dengan bantuannya, hidangan ini akan sama seperti di restoran terbaik. Saya akan cincang buah pig dan tambah bahan istimewa masakan molekul kepada mereka. Buat taiwan saya untuk menciptai keajaiban kulineri dan menggoreng telur molekul. Mari tuangkannya ke atas kuali dan siap. Wah, saya pernah lihat ini di YouTube. Berhati-hati. Semuanya terbakar, mimpi ngeri. Duduk. Ya, bayi Gloria tidak akan lapar. Saya sangat lapar. Telur nenek kelihatan sangat menyeluruhkan. Ya, Jane, kamu tiada peluang dalam pusingan ini. Dan adakah bayi Gloria akan suka masakan molekul? Kita akan tahu sekarang. Di mana harus saya mula? Saya mahu cuba yang ini. Ya, tidak buruk. Dan apa ini? Saya mahu cuba. Telur yang luar biasa. Wow, ia manis. Sangat sedap. Saya suka. Saya pilih yang ini. Saya tahu itu. Nenek, cepatlah. Saya mau makan sandwich. Sudah tentu. Sayang, saya gembira dapat memasak. Sandwich ini mudah. Saya selalu makan roti bakar dengan Nutella. Tapi kali ini, saya akan buat sesuatu yang lebih baik. Saya akan tambah lebih banyak topping, marshmallow kegemaran saya, coklat bar strawberry, dan lidah marmalade manis dan masam. Betapa sedapnya ia! Tetapi nampaknya sandwich ini kekurangan sesuatu. Oh ya! Gel manis dan gula-gula masam berkarbonat. Ide yang hebat yang saya temui. Asli. Tetapi saya rasa lebih baik berpegang pada resipi tradisional. Mustard, ham, keju, daun salad. Satukan semuanya Berfikir dan sekarang bersama. Anda boleh goreng sandwich itu sehingga rangup di kedua-dua belah. Nani, River diorang daun de pai kuan. Kemudian tambahkan inti. Lagipun, dia tidak sepatutnya Apa? suka untuk... Dan kini hidangan istimewa utama adalah siput. Apa? Siput? Bau busuk. Mr. Lifeberry. It's Rudolph's versus Paris. Dan seramnya boleh letakkannya di atas pinggan. Saya sedang tambah makanan laut. Bagus. Dan akhirnya saya akan tambah keju dengan kulat. Nenek sedang jatuh sakit. Ini adalah karya agung kulineri. Tak percaya? Saya telah melebihkan diri sendiri. Saya akan makan sandwich yang sedap juga. Oh, coklat telah cair, tetapi saya tahu apa yang boleh dilakukan. Kita perlu mengambil semangkuk mie air dan tuangkan lebih banyak ais ke dalamnya. Dan sekarang Anda boleh menitiskan corak dengan coklat dan ia akan membeku dalam apa-apa bentuk. Saya nampak helah kehidupan ini di Oh, TikTok. gadis baik. Mari kita lakukan. Peserta yang begitu berbeza dan sandwich yang begitu berbeza. Apa yang akan Gloria pilih? Kita akan tahu sekarang. Wah, oh, alangkah comelnya hati kecil ini. Apa jenis sandwich ini? Oh, apa rasa yang tak menyenangkan ini? Oh, paku. Siapa yang terfikir nak letak itu? Sandwich ini begitu cantik. Satu hati coklat yang indah. Betapa sedapnya. Saya suka sandwich manis. Baiklah, sandwich ini kelihatan biasa. Mari kita coba. Sedapnya. Ia lebih baik daripada yang lain. Saya pilih ini sebagai pemenang. Ya, nenek yang masak.